Pada suatu hari. Wah, aduh kepala aku. Mari kita mula. Wah. Okey. Tak ada orang. Jom. Ui, tajamnya. Access overload. Overload. Kau nak pergi mana, Uzi? Nak bersenang main kad? Tipu. Yelah, aku nak pergi keluar untuk cek keadaan kat luar. Boleh tak? Dengan kerja sekolah. Boleh tak, ayah? Mestilah, kan? Okey, baiklah. Okey, tengok apa yang dia orang buat. Tolong ambil kakak baru. Oh, hai Uzi. Hai. Okey, itulah yang akan jadi kalau kamu degil. Baik. Lagipun pintu ni sangat menyenangkan. Mari, pergilah untuk kehidupan pintu. Okey. Baik. Ayah. Anak aku tertarik dengan pintu. Yo. Pergi keluar dan buat kerja sekolah kamu. Hidup pintu. Bye. Hidup pintu. Anak cepat dewasa. Sejuknya udara dekat luar ni. Tempat ni gelap. Don't enter. Aku takut. Apa tu? Robot mati. Apa benda yang setinggi dengan pokok kacang ajaib tu? Tolong jangan takut ke aku. Tu tempat Mother Drones sampai. Betul tak? Tangan apa ni? Tak penting. Wah, ni bateri untuk senjata aku. Menyorok. Mother drones tak guna tu dah apa? Apa tu? Wah, squishy. Aku rasa aku boleh. Matilah nak. Mak kau hijau. No. Siapa yang kata tengok movie tak berguna? Tak aku.
untuk kehidupan. Robot bekerja, mati kau. Mata aku kena flashbang. Recharging. Dia mati pun akhirnya. Baiklah, ada 2 lagi. Betul tak? Macam mana dia buat benda tu? Tak. Alamak. Maaf. Aku tak sengaja, okey? Kau terlalu pendek untuk mother drones. Kau betul-betul terlalu pendek. Kau terlalu pendek. Jawab. Kau terlalu pendek. Betul tak? Ya, maaf. Tapi aku tak bermaksud cakap macam tu. V yang paling best. Tak best juga. Dia suka melamun. Kepalaku. Alamak. Kau tinggalkan dia, idiot. Oh no. Aku ada tertinggal sesuatu. Aku nak pergi sekarang. Maaf, kejap ya. Okay, bye. Kejap. Suspicious. Aduh, aku bosan lah. Weh, kat kita orang. Tutup monyet. Tutup. Alamak. Hei, main apa tu? Tak baik ya. Tak baik. Judi. Hei. Okay. Kalau korang nak main sangat, aku main sekali. No way. Lama. Hai. Kau